Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni kita ada barang baik geng, barang baik. Tapi kita bukan nak jual lagi. Saya nak bagi tahu kat hangpa, kita dah last dah. Kita dah last final lah kita punya testing. Yang ni kita panggil conversion kit. Sebelum ni conversion kit kelas kaki ke kelas tangan. Tapi yang ni dia lain sikit. Conversion kit kelas kaki ke kelas kaki. Apa dia tu? Jadi sebelum ni kita kelas kaki, kita convert pergi kelas tangan. Kelas kanan, kelas tangan lah kita kata 6 keping. Daripada 4 keping ke 6 keping. Yang ni kelas kaki 4 keping, convert pergi kelas kaki 6 keping. Daripada 4 pergi kepada 6. Itu dia macam ni barang yang akan dapat yang kat depan saya ni. Jadi apa kelebihan-kelebihan dia mari saya nak tunjuk. First kali sini housing dia kita buat CNC lah noh. Alloy kita mesin CNC semua di belah dalam dia. Okey. Yang ni bukan kelas tangan noh, kelas kaki. Kelas kaki tapi 6 keping. Okey, tapi saya akan bagi sekali semua ni. Macam mana hangpa nampak dalam video ni hangpa akan dapat sekali. Dan apabila pakai kelebihan cooling engine ni yang kita bagi ni sebab apa? Sebab yang ni pun kita dah tak ada masalah dah. Dari segi OC nak tercabut sebab kita dah bagi OC, kita bagi clip. Jadi hangpa pakailah macam saya kata sebelum ni pakai pang hitam pun tak tercabut dah hangpa punya OC tu. So yang ni pula kita akan buat banyak design, banyak color lah. Mungkin ada color biru, color merah, color purple, color hijau. Kita tengoklah nanti mungkin 3 ke 4 color. So hangpa tengoklah ngam motor hangpa ke set hangpa ke sport ring hangpa ke terpulang hangpa lah hangpa nak pakai color apa. Hangpa akan dapat sekali benda ni, okey. Lepas tu kelas plate 6 keping hangpa akan dapat juga. Tu dia. Kelas plate 6 keping, iron plate 5 keping. Lepas tu hyper class CNC ni satu set. Housing CNC ni satu. Lepas tu ni ada washer, ada paku ribet. Yang ni ada stopper untuk ni, orang kata apa? Stopper anchor ni. Kalau motor AC yang pakai anchor tak payah pakai yang ni. Motor V8 tak ada anchor, kena pakai starter, boleh tutup bang. No, tak payah pakai. Ni dia bagi dah oil seal, crankshaft tadi dah bagi, bearing dah bagi, clip. Lepas tu yang ni spring. Okey, spring pun kita desainkan kat hampa bagi lembut. Sebab hampa pakai 6 keping, hampa tak perlu spring keras-keras. Jadi tekan kaki, tekan kelas tu sedap lah. Ni spring yang kita desainkan memang tune elok dah. Dia hampa tengok dapat semua komplit ni. Orang panggil apa? Kelas kaki 6 keping. Conversion kit kelas kaki tapi pakai 6 keping. So hampa takkan ada masalah dah dari segi kelas-kelas nak slick apa semua kan. Sebelum ni bila kita upgrade yang enjin, kita pergi spec 6870 72, kita dah ada masalah dari segi kelas kaki nak pakai spring keras-keras sebab kita masih 4 keping. So bila kita 6 keping, kita boleh lembutkan spring tu. Kita lembutkan spring tapi dia tak slick. Itu kelebihan dia. Dan ada lagi setengah orang bila dah hardcore tengok spec, depa tukar kepada hand class lah. Hand class baru boleh support 6 keping spring keras apa semua. Tapi yang ni kita masih kelas kaki tapi boleh support sampai spec 70 72, tak ada masalah. 6 keping kita boleh buat lembut saja. Kita boleh buat lembut dengan 6 keping. Memang orang akan ada kata saya 4 keping pun boleh tahan spek besar-besar memang, tetapi spring hangpa keras macam mana kan. Yang ni kita boleh buat spring keras sikit je daripada standard tapi dia tak selik sebab kita boleh cover dengan 6 keping kelas plate. Tu beza dia lah. Sebenarnya dia lebih kurang barang-barang yang dapat ni, yang barang-barang CNC, barang dalam ni semua lebih kurang macam yang conversion kit hand class tu. Cuma yang ni kita adjust bagi jadi kelas kaki. Kita adjust barang-barang dia, kita bagi jadi kelas kaki. Dan housing ni pun kita bagi yang macam ni noh design. Dia. No, memang handsome lah. Lo juga kita pasang dekat motor. So hampa tengok nanti macam mana duduk kat motor, ngam tak ngam. Okey geng lah. Lepas tu bila kita dah pasang dia macam biasa lah. Kena rebate bangku kelas ni, hyper kelas ni bus semua macam biasa balik. Push rod dalam tu pun pakai yang asal motor saja. Push rod ni. Okey, push rod ni yang asal motor. So tak payah ubah apa kat situ. Macam kita pasang hyper kelas yang lain lah. Cuma dia yang ni kita kena tukar housing ni. Itu saja. So lo tekan kelas. Tekan kelas kita nak pusing tayar. No. Ringan saja geng. Ringan saja geng. Cun-cunnya tu TikTok. Kalian. So yang ni kita pakai spring semua asal yang dapat tu. Okey. So kita nak masuk yang ni pula. Kita tengok dia handsome tak handsome. Okey geng, tu dia. Siap pasang lagi, takkan tak elok. Dia handsome. Tu dia. So nanti kita adjust, kita buat color merah, color hijau, color purple, color biru. Mungkin kita buat 3-4 color lah. So masing-masing boleh matching lah dengan cover set ke, sport rim ke, fairing disc ke, no? Jadi kita buat banyak color. Cuma lori tak main lagi lah, apa yang dia tanya lagi. Semua dah kita pasang final ni, semua dah tip top. Tekan kelas semua lembut, tak keras sangat. Boleh support sampai spek 70 72, tak ada masalah, no? Okey. Dah lulus. Semua fitting ngam. Tak ada apa-apa issue. Okey, yang ni tak dapat lah ni, kan semua ni bubuh tak tahu pasal apa untuk dia video out. Tu handsome lah duduk kat motor, memang lawa. Lepas tu masuk stand pun tak sanggup apa, jangan risau, okey? Ngam.